Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa lagi dengan aku Aib Power Sport ataupun Aib Shot. Welcome back to our channel ataupun salam kembali dalam channel aku. Selalu korang nampak aku padahal aja motor aku ni macam bagai nak gila motor ni dikerjakan kan. Ini jom kita tengok kita buat maintenance dia. Kita nak tukar apa? Kita buat major service. Kau tengok ni kita akan tukar piston. Piston dia lawa-lawa Aku cakap kau motor piston standard. Aku cakap dengan kau piston size 25 saja saudara. Tukar sprocket depan belakang. Kita nak naikkan ratio dia sikit supaya lepas ni kita boleh wheelie gear 3 senang-senang. Lepas tu tukar apa lagi mas? Spark plug, sprocket depan, gantai. Kita dia punca dia satu je. Hari semalam, hari Ahad petang kita pergi main wheelie-wheelie dekat port biasa. Kabel kelas putus. Dah alang nak buka kabel set, tukar kabel kelas. Kita tukar je lah piston sekali apa semua. Kabel kelas baru. Lepas ni kau tunggu kau. Kita punya wheelie silap-silap. Boleh panjat tangga naik Maguna sampai tingkat 11. Lepas ni pasang man cepat man. Lekas man. Kau borak lah dengan budak-budak mekanik kita ni. Kita punya tim ni. Apa benda dia buat, apa benda dia tukar. Jadi kan masa nak pergi test lagi kita jumpa balik. Sekarang kau pergi layan dia orang dulu. Ni aku dah tukarkan dia punya sprocket ni. Dia komplain lah, banyak bising lah. Dia kata nak naik berat lah, apalah. Hari ni kita tukarkan dia punya sprocket. Bagi tinggi sikit dia punya ratio. Baru senang sikit dia nak pilih. Kalau tidak dia bising lah. Mulut dia kau faham lah. Kerja aku tukarkan dia piston baru. Kasih bersih sikit keladak-keladak head tu. Itu je lah servis carburetor lagi yang tengok okey ke tak okey. Kalau dia kata tak okey kat, turun enjin. Kasih jet satu je terus. Try pening-pening. Motor dah siap pasang lagi sedap siot. Tengok geram pula aku mati pula enjin nak hidup balik. Sekarang kita proses buat apa? Kita cuba uji tunggang kuda kuning kita ni. Mari kita tengok ada ke beza dia, apa perbezaan dia. Lepas tu nanti kita cerita apa benda yang kita buat sikit kat motor ni. Woi, gear 2 dia sedap Woi, gear 2 dia senang naik tu. Bertambung bagi bertambung satu kali Mari kita jap, kita tengok mana kita nak pergi ni. Kita terus pula, kita terus. Terus. Ona sikit. Sekarang kita tengok sikit aja dia dah boleh naik Tak payah nak paksa-paksa enjin tau. Senang Ini kali baru jadi, baru sedap. Motor tak payah menjerit, boleh naik. Tapi kurang lagi kalau dapat tinggikan lagi ratio dia, lagi sedap. Motor lagi tak stres, lagi mudah. Macam jalan biasa aja kita rasa. Macam mana kau tukar ratio ni? Tukar ratio tu, itu tukar sprocket. Sprocket tu kita boleh kira ratio dia. Gear dia kekuatan motor ni tau. Gigi dia ni kita boleh kira, kita boleh agak. Kita nak kuat mana, macam mana, apa semua kita boleh ada kira, tolak, tambah, bagi, bahaga, dahaga. So semakin tinggi ratio tu ataupun semakin besar sprocket kau, lepas tu semakin kuat lah motor kau, tapi dia semakin pendek gearing dia. Semakin short gear dia. Enggak tahu. So kita macam wheelie main tempat pendek, kita pakai je ratio tinggi-tinggi. Nak naik senang, motor tak stres. Kedua kita mana ada main top speed sangat. Kita macam ni aja. Tak besar mana pun sprocket 41 je saudara. So apa benda lagi kita buat? Tadi kita tukar piston. Tu untuk apa? Sebab motor ni dah beberapa tahun kita tak tukar piston dah. So blok dia semua dah tak fit dah longgar piston ni pun dah tawau hebiau pijak pun lemau prek. Ini kali kita tukar baru dia fit. Aku cakap kau masya-Allah. Seronok dia punya fit tu bukan main-main tau. Kau tengok anak aku pun kata ya, dia punya motor pun kena tukar piston dekat ni. Piston dah baru, sprocket gear ratio pun dah baru. Lepas tu apa benda? Lever clutch. Bukan lever clutch.
Kabel kelas, tali kelas malah putus. Dah berapa tahun dah geput. Hawa kau subhanallah. Hai. Kau tengok macam aku, bini muda, bini tua, anak tua, anak muda semua kau bawa pergi main wheelie ah. Kau benda suka wheelie ni boleh jadi riadah. Kau tengok budak-budak kau kasih main basikal. Macam ni sana luas. Kita bagilah dia orang main kat tempat luas, janganlah main kat tempat wheelie kan dah duduk bawah motor kan susah mat panas mat. Jos mat. Jos. Oh, ini mangkau. Ini mangkau aku cakap dengan kau. Kau tengok belakang tu ah. Tengah training lagi tu, tengah belajar lagi tu. Bukanlah belajar, dia terus training. Ni jam dah handal, dah terlepas tangan dah semalam. Ai. Motor kau ni kalau bawa wheelie ni, kelas brake berapa lama tahan? Macam ni ada berapa tahun? Aku ingat dah lebih 5 tahun aku tak tukarkan kelas ni. Kau tahu? Macam mana pula kita nak tahu dia punya kelas ni dah gentung tak gentung ni, ai? Kau tak payahlah nak ukur-ukur dia. Kalau benarnya buka kelas plate tu ukur berapa ml dia tu ada. Berapa mm dia ada. Ml tu untuk isi padu cair. Ini kalau macam ni dia punya tebal tu berapa milimeter. Tapi macam aku senang. Selagi motor aku rasa fit, selagi tak lamau dia punya power, selagi aku lanyak, selagi aku pakai. Itu cara kita pakai rasa. Bukan susah nak rasa. Senang kata kau dah lepas kelas kau gembat motor kau macam ada 2 power, rasa dia baru melekat. Dia overram dulu, motor tak gerak. Lepas tu baru dia dapat tangkap. Itu maknanya tanda-tanda kelas plate kau dah gentung, dah boleh tukar. Dia slip. Ingat kawan-kawan, nak wheelie dekat mana, cari kawasan parking macam ni, apa semua, jadikan ini adalah suka-sukanya selamat. Lepas tu ingat, kita mesti kena apa? Semayang 5 waktu, jangan tinggal. Main motor juga. Macam ni dah nak maghrib, nak kena bongkau lah. Apa lagi kau nak tunggulah. Tapi keselamatan jangan lupa kau tengok macam tu. Kau tengok. Sweater pakai, seluar jean pakai, kasut pakai, helmet pakai, glove tak nampak. Glove kulit dia pakai tu, glove kulit. Dah malas dah cerita panjang bosan dah. Apa tengok video YouTube, tengok Om Bebe banyak. Baik kita tengok main motor kan, kita suka main motor gear tak betul ni. Pak, lembut mat. Lembut. Nak jatuh pula. Ni laju sikit ni. Break. Tak nak. Dah macam gasing pula Ai, kenapa kau tak tambah je power enjin motor 125 tu? Kau tambah top up dia sikit power, bagi lagi power. Kau ni kan, kau dengar ni? Aku cakap dengan kau, motor-motor kalau kau nak main wheelie ni paling bagus adalah motor standard. Kalau kau nak buat pun paling dahsyat pun, aku cakap dengan kau nak buat apa benda kau tahu? Kau pergi buat dia punya kelas saja, bagi dia pick up sikit. Kau tak payahlah nak pergi jack road le, kau nak pergi masuk piston besar le. Itu semua lagi menyusahkan kau nak wheelie. Kecuali kau ni dah handal, kau tu memang ada power, tangan kau dah lembut. Aku cakap kau, kau ingat senang nak buat slow wheelie ni motor-motor Kapcai yang dah bikin ni. Ini barang bukan main susah lah. Cameraman tu jauh dekat Kelantan sana, aku dekat sini. Aku cakap kau. Relax macam mana, tapi boleh dengar juga. Sebab ada mic le, itu pun korang tak faham. Itu pun korang tak tahu ada mikrofon. Tak ada lah, motor lagi power, lagi senang wheeling. Kau tak percaya, kau pergilah buat. Kau pergi beli motor kau tu kau pergi tambah power gila-gila. Kau pergilah buat, aku nak tengok tolongkop ke tak. Kecuali kau tu memang dah handal. Berapa kali nak ulang dengan kau ni? Mak Datuk kau ni susah cakap dengan kau. Kadang-kadang boleh jadi barang macam ni. La ilaha illallah. Macam biasalah, satu lagi benda ni aku nak cakap. Ini dah 500,000 kali aku ulang dengan kau. Kalau orang caci maki kita pasal kita punya sukan motor wheelie ni, kau orang jangan layan. Kau biarkan je, buat apik aja si musibat-musibat ni. Lama-lama nanti dia faham. Tapi yang paling penting sekali, dia maki macam mana pun, kita tetap dengan pegangan kita. Main motor jaga agama. Kedua, main motor jangan kat tempat awam, berkongsi dengan jalan-jalan orang yang tengah pakai lalu lalang. Main kat tempat tak ada orang. Pakai alat keselamatan yang betul. Lepas tu jangan membabi buta. Jangan try dan error. Sebab apa? Bila kau try and error, sekali dia error, kau melingkup. Itulah pasal kita buat video-video macam ni. Sebab kita nak kongsi dengan kau. Kita nak bagi kau ada panduan, ada guide supaya kau tak ada try and error ni. Kalau try itu jadi okey, alhamdulillah. Kalau try itu error, masya-Allah. Macam biasalah, jangan lupa subscribe, like, follow, comment, share. Macam sakai hari ni. Saudara, siapa yang belum tengok lagi video-video daripada awal tu, kau pergi tengok daripada nombor 1 sampai sekarang. Kau jangan skip dia punya step Kau jangan skip dia punya step. Yang paling penting, ingat pesanan-pesanan kita. Terima kasih kepada siapa yang dah follow kita tu daripada dulu sampai sekarang. Semoga awak semua dimurahkan rezeki dunia akhirat, sahabat. Bye bye.